Woohoo! Red Bull menang weh hari ni. Verstappen menang weh. Salam semua. Jom kita recap aksi mendebarkan dari Grand Prix Jepun 2025 di Lita Suzuka yang berlangsung hari ini. Max Verstappen memulakan perlumbaan dari petak pertama dan berjaya mempertahankan kedudukannya daripada tekanan duo McLaren iaitu Lando Norris dan juga Oscar Piastri. Namun, detik mencemaskan berlaku semasa pit stop di mana Verstappen dan Norris keluar pit secara serentak. Norris hampir memintas tetapi Verstappen berjaya mengekalkan kedudukannya dengan pertahanan yang mantap sehingga Norris terpaksa masuk ke kawasan tanah di tepi. Piastri turut memberikan tekanan kepada rakan sepasukannya Norris namun tidak berjaya membuat gerakan memintas yang signifikan. Kimi Antonelli, rookie kita, berusia 18 tahun saja berjaya mencipta sejarah dengan menjadi pemimpin perlumbaan termuda dan mencatat pusingan terpantas di Suzuka. Beliau memimpin selama 10 pusingan dan mencatat masa terpantas sebelum menamatkan perlumbaan di tempat yang ke-6. Selepas 53 pusingan, Verstappen menamatkan perlumbaan di tempat pertama, diikuti oleh Norris dan Piastri, menjadikan podium dihuni oleh Red Bull dan dua McLaren. Charles Leclerc dari Ferrari menamatkan tempat keempat, manakala George Russell dari Mercedes di tempat yang ke-5. Pelumba tuan rumah kita, Yuki Tsunoda, yang membuatkan penampilan sulung bersama Red Bull Racing menamatkan perlumbaan di posisi yang ke-12 sahaja. Dengan kemenangan ini, Verstappen kini hanya tinggal satu mata di belakang Norris dalam kedudukan kejuaraan, menjadikan persaingan semakin sengit. Perlumbaan di Suzuka kali ini benar-benar penuh aksi dan strategi. Kita nantikan perlumbaan seterusnya yang pasti akan lebih mendebarkan sebabkan kejuaraan yang sangat rapat antara Verstappen dan Norris. So kita jumpa di Grand Prix yang seterusnya. Okay, yeah!